Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita baik buat peminat bola sepak tanah air. Bahan kejohanan bola sepak paling berprestij di Asia Tenggara kembali lagi menerusi ASEAN Hyundai Cup 2026 yang sebelum ini dikenali sebagai Piala AFF Suzuki dan kemudiannya ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Kejohanan edisi ke-16 ini akan berlangsung bermula 24 Julai hingga 26 Ogos 2026. Menghimpunkan 11 negara Asia Tenggara yang bersaing merebut gelaran juara rantau ASEAN. Kejohanan kali ini juga cukup istimewa kerana bersempena ulang tahun ke-30 penganjurannya. Malaysia telah diundi dalam kumpulan B bersama Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos. Sementara itu kumpulan A pula dibarisi oleh Vietnam, Indonesia, Singapura, Kemboja serta pemenang pusingan kelayakan. Skuad Harimau Malaya dijadualkan memulakan kempen mereka dengan aksi menentang Myanmar sebelum meneruskan cabaran menentang Laos, Thailand dan Filipina. Sudah pasti para penyokong mengharapkan pasukan negara mampu mempamerkan aksi terbaik dan melangkah sejauh mungkin dalam kejohanan kali ini. Untuk rekod, Malaysia pernah muncul juara pada tahun 2010 sekaligus menamatkan penantian panjang negara menjulang kejuaraan Asia Tenggara. Kini selepas lebih sedekad, harapan seluruh rakyat Malaysia kembali disandarkan kepada Harimau Malaya untuk mengulangi kegemilangan tersebut. Sebagai penyokong setia bola sepak Tenggara, marilah kita bersama-sama memberikan sokongan padu kepada Harimau Malaya sepanjang kejohanan ini. Semoga semangat juang, disiplin dan kesungguhan pemain mampu menghadiahkan kejayaan yang membanggakan buat negara. Sekian, terima kasih.